Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan pegawai, seterusnya muslimin, sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan, ruang dan peluang untuk kita sama-sama berada di dalam satu bulan yang penuh dengan keistimewaan, satu bulan yang penuh dengan keberkatan, satu bulan yang penuh kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan segala kebaikan kepada diri kita, kepada seluruh umat Islam, muslimin dan muslimat. Insya-Allah, tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana umat-umat yang terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di dalam satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang mana madrasah keberadaan kita di bulan ini, mudah-mudahan kita tanamkan keazaman di dalam diri kita untuk kita mempertingkatkan ketakwaan, amal ibadah sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seringkali kita baca satu doa bila mana kita duduk di dalam satu bulan Rajab, kita duduk di bulan Sya'ban, antara doa yang kita amalkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Seringkali kita dengar dan kita lazimi doa tersebut, dan alhamdulillah kita sekarang telah berada di satu bulan yang mana kita doa untuk kita sama-sama berada, iaitu bulan Ramadan. Banyak kelebihan dan banyak amalan yang boleh kita laksanakan dalam bulan Ramadan. Antaranya adalah antara amalan sunnah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam bulan Ramadan adalah solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih, tuan-tuan, adalah satu tuntutan yang Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Jadi sama-sama kita merebut peluang dan peluang ini. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di dalam golongan orang yang rugi bila mana disebut pengakhiran Ramadan ini kita menjadi satu hamba Allah yang tidak dapat apa-apa daripada ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa kata Nabi? Yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan yang mana yang penuh dengan keimanan dan pengharapan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan dosa-dosa yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita rebut peluang ini, tuan-tuan.
dalam kita berada di bulan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan, kita rebut peluang ini supaya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan kepada kita, mudah-mudahan kita mendapat segala apa yang kebaikan yang Allah beri kepada kita. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kita menyambut Ramadan Al-Mubarak dengan penuh kesungguhan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulan yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 5 perkara yang mana 5 perkara ini adalah kerugian bagi orang yang berpuasa. Yang pertamanya adalah bangun sahur tanpa mendirikan solat sunat 2 rakaat sekurang-kurangnya. Dan yang kedua adalah meninggalkan hari-hari di dalam bulan Ramadan tanpa bersedekah. Tuan-tuan, sama-sama kita ambil peluang di bulan ini, kita bersedekah, memperbanyakkan sedekah, kerana sedekah itu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah menunggu waktu berbuka tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amatlah rugi tuan-tuan bila mana kita berbuka tanpa kita berdoa kepada Allah. Antara yang dianjurkan oleh para ulama, kita boleh amalkan doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, menghabiskan waktu pagi dan petang dengan tidur atas alasan keletihan. Amatlah rugi tuan-tuan. Hari demi hari di dalam bulan Ramadan kita habiskan dengan waktu kita tidur dan berehat tanpa kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir tuan-tuan, 5 perkara ataupun 5 kerugian orang yang berpuasa adalah tidak langsung mengamalkan ataupun membaca Al-Quran itu sendiri. Jadi itu sahaja perkongsian dan tazkirah Ramadan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan diri kita seorang yang bertakwa, seorang yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.